Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Rahsia pengutip sampah jadi jutawan? Inilah hasil garapan istimewa pertama karya Ridwan Mahtar. Beliau merupakan penulis karya-karya yang diterbitkan untuk rujukan pelajar-pelajar universiti. Nama diberi Muhammad bin Muhammad Admi, berusia 12 tahun. Saya merupakan anak didik SK Keldau yang terletak di Temerloh Pahang. Kod sekolah saya ialah CBA 7020. Pada masa lapang, saya gemar memanfaatkan masa saya dengan membaca buku cerita. Saya bercita-cita ingin menjadi seorang ahli perniagaan apabila dewasa nanti. Saya percaya hidup ini tidak akan datang bergolek. Yang pipih tidak akan datang melayan. Atas dasar ini, saya begitu teruja untuk berkongsi buku hasil pena karyawan Ridwan Mahtar ini. Kisah kehidupan miskin tegar berubah menjadi kaya raya melatari tema buku ini. Sebagai pembaca, saya tersentuh hati dengan kisah insan bernama Muhammad Azlan Al-Amin. Buku ini diterbitkan oleh Malik Rizki Enterprise dan terbitan pertamanya pada tahun 2020. Buku ini mengandungi sisipan kandungan 27 bab dan 294 halaman bercetak. From Zero to Hero, itulah yang cuba disampaikan oleh penulis yang menceritakan tentang seorang yang pernah menjadi pengutip sampah mampu berjaya bergelar jutawan. Itulah kisah Muhammad Azlan yang berada pada titik paling bawah kehidupan suatu ketika dahulu. Berjaya meletakkan diri pada peringkat tertinggi. Muhammad Azlan Al-Amin yang lahir dari keluarga termiskin di kampung Toraja Besut, Terengganu. Pada tahun 1987 juga pernah dibuang sekolah kerana masalah disiplin. Bekerja sebagai pengutip sampah serta mengelumang dengan bau busuk dan sisa buangan. Pengalaman maupun kesukaran yang dilalui akhirnya bertukar menjadi suntikan motivasi terunggul untuk beliau melangkah demi mengubah nasib diri dan keluarganya. Lalu, pada malam-malam terakhir Ramadan 2010, beliau nekat keluar dari rumah. Sehelai sepinggan berbekalkan wang RM RM30 untuk mencari peluang bagi mengubah kemiskinan keluarga kepada kehidupan yang lebih selesa. Rezeki sudah tersurat untuknya apabila selesai solat tarawih, beliau berjumpa dengan bekas gurunya iaitu Cikgu Halim di sebuah kedai makan. Bukan sekadar makan menjamu selera, Cikgu Halim turut menawarkan pekerjaan kepada Muhammad Azlan sebagai ejen jualan tanah-tanah lot kepunyaannya. Sesungguhnya, sejarah perjalanan hidupnya lahir dari sebuah kehidupan yang penuh dengan cabaran. Daripada seorang yang asalnya tidak mempunyai pengetahuan mengenai dunia hartanah. Kini nama Muhammad Azlan semakin dikenali di daerah kelahirannya dan di seluruh negeri Terengganu Darul Iman. Kini, beliau hadir bersama segenggam cahaya kejayaan yang menjadi sinar inspirasi anak muda di sekelilingnya. Namun, beliau kekal merendah diri dan tidak terbuai dengan sanjungan masyarakat di atas pencapaiannya. Beliau turut diuji dalam perniagaan dan melalui fasa-fasa kejatuhan yang amat ditakuti para usahawan sepertinya. Beliau berusaha bangkit tanpa membiarkan putus asa menguasai diri. Beliau percaya kejujuran dan keberanian adalah satu-satunya jalan penyelesaian dalam menghadapi cabaran hidup ini. Beliau seorang yang tabah dan cekal. Bagi saya, saudara-saudari wajar mendapatkan buku ini kerana ianya syarat dengan nilai-nilai murni yang boleh dijadikan panduan dalam kehidupan seharian kita. Muhammad Azlan Al-Amin, seorang yang berpegang teguh kepada ajaran Islam. Doa adalah kunci utama, di mana solat dan zikir adalah kekuatan. Beliau sering bermunajat kepada Allah SWT atas segala hajat dan niatnya. Pesan ibu supaya sentiasa menjaga hubungan dengan Allah SWT sangat berbekas di hati Muhammad Azlan. Selain itu, beliau sering bersedekah dan berbakti di jalan Allah SWT. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah Maha Pemurah lagi Maha Mengetahui. Pada pendapat saya, gaya penulisan karya ini sangat menarik dan mudah difahami. Ia turut disertakan dengan sisipan gambar yang dihasilkan ini. Bahasa yang digunakan sangat dekat dengan anak-anak remaja dan mengandungi sisipan alur kehidupan Muhammad Azlan yang boleh memberi sumber inspirasi kepada pelajar seperti saya.
Buku yang berjudul Rahsia Pengutip Sampah Jadi Jutawan ini berharga RM35, mempunyai banyak pengajaran yang pastinya boleh dijadikan iktibar kepada setiap lapisan umur yang telah selesai membacanya. Sekian, terima kasih.